Ingatkah kena serangan anxiety? Tapi rupanya gastrik. GERD dan stres pun juga boleh memainkan peranan. Anda pernah tak makan sikit je, tiba-tiba perut dah rasa naik sampai ke dada, jantung berdebar, lepas tu otak fikir yang bukan-bukan. Ramai datang ke pusat rawatan Hopati Shah Alam, ingatkah kena serangan anxiety? Tapi rupanya gastrik. GERD dan stres pun juga boleh memainkan peranan. Di pusat rawatan Hopati Shah Alam, kita rawat menggunakan kaedah homeopati, iaitu rawatan yang semula jadi, lembut dan juga selamat. Yang mana sesuai untuk semua peringkat usia. Yang datang bukan sahaja ada masalah perut. Kami juga bantu untuk rawatan seperti demam, batuk, asma, alergi, alahar, sakit lutut dan sakit sendi, masalah kesihatan lelaki dan juga wanita dan juga kanak-kanak. Oh ya, sekarang tengah ada promosi. Anda akan dapat diskaun sebanyak 10% kalau anda buat temujanji awal, dan promosi ini hanyalah sah sehingga 30 Jun 2025 sahaja, iaitu hujung bulan ini. Dan slot adalah sangat terhad, limited edition sahaja untuk pesakit-pesakit kita. Nak rasa perubahan, mula rawat hari ini juga. Tekan je link kat bawah, buat temujanji sekarang dan kami menunggu anda.